Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat gulai ikan tongkol resi orang meniaga. Okey, jom kita tengok caranya. Mula sekali kita akan rebus ikan tongkol kita. Ataupun kalau orang Kelantan kata ikan air deh. Saya guna 1 ekor saiz sederhana lah. Lepas tu kita masukkan garam. Garam tu dalam 1 sudu. Makan lebih kurang. Lepas tu asam keping. Asam keping ni dalam 4-5 keping. Asam keping kena lebih sikit dah bila kita rebus ikan ni. Lepas tu kita masukkan air. Air tu masuk macam kita banyak mana kita nak buat kuah dia. Sebabnya air ni kita akan guna untuk buat kuah. Memang kita tak akan buat air rebusan ikan ni deh. Lepas tu kita akan rebus sampai ikan kita ni dia masuk lah. Tujuan kita rebus dulu ikan ni sebabnya kita nak bagi isi ikan tongkol kita ni dia rasa masing-masing tu dalam isi ikan. Sebabnya ikan tongkol ni dia tak macam ikan lain. Dia susah nak bagi rasa dalam isi ikan tu. Jadi bila nak gula kita kena rebus dulu. Dah. Ni saya nak tunjuk bahan kisar dia. Kita nak kisar bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, lepas tu lengkuas. Lepas tu kita masukkan cili kering. Cili kering masukkan 1 biji sahaja deh. Sebab kalau kita masukkan banyak, dia jadi merah kuah dia. Lepas tu masukkan air, dia kisar sampai dia hacur lah. Air tu kita masukkan sikit je masa kita kisar. Sebabnya air rebusan ikan tu, dia banyak dah deh. Ni saya buat tunjuk contoh ni untuk kita buat guna santan kotak. Kalau guna santan cair, dia tak boleh buat cara ni. Sebabnya kalau guna santan cair nanti dia akan jadi cair lah. Dia akan jadi cair kuah kita. Untuk buat guna santan kotak awak boleh buat cara ni. Ni saya rebus dulu. Kita masak dulu bagi hilang maung daripada bawang tadi. Jadi kita kena rebus bagi dia betul-betul mendidih. Barulah kita masukkan santan. Ni saya guna santan kotak deh. Santan ni kalau tak cukup 1 kotak ni boleh tambah. Dia bergantung kepada kuah kita tu lah. Kalau macam kuah banyak kena lebih lah santan tu deh. Kalau kata nak pekat, nak berlemak tu boleh guna santan kara. Santan kara yang kata santan dia tu pekat deh. Ataupun ikutlah santan yang mana pun. Janji kata kuah kita tu dia rasa lemuk. Ni kita nak masukkan ikan tongkol yang dah kita rebus tadi. Kita masukkan teruslah ke dalam kuah gulai kita ni. Tadi masa kita rebus ikan tu awak buat keluar ikan dengan asam keping tu. Ambil semua buat keluar ikan dengan asam keping deh. Jangan biarkan kata duduk dalam tu lah. Sebabnya kita takut asam keping kita tu boleh buatkan gula kita ni dia jadi rasa masak. Sebabnya kita letak banyak asam keping deh. Kalau nak buat gula ni kata kita kena pandai juga. Kena pandai juga deh. Jangan kata sebagai buat aja. Nanti dia jadi tak sedap. Ni saya nak tambah sikit lagi santan. Sebabnya kuah saya buat ni dia banyak sikit. Jadi tak cukup dengan 1 kotak santan tadi. Kita kena tambah lah. Tengok deh. Kalau nampak kurang lemak lagi, kurang pekat tu, boleh tambah. Tapi gula kuning, panggil gula kunyit kuah ni, dia tidak pekat. Dia tidak pekat, tidak berkelodok gitu. Tapi dia masih rasa lemuk. Jangan buat dia terlalu pekat. Tapi cair pun dia tidak sedap. Ni saya tambah asam keping daripada asam keping yang kita rebus ikan tadi. Kita ambil sekeping, kita masukkan semula. Ni masa ni gula kita ni dia akan rasa masing-masing. Dia akan rasa masing-masing. Masa ni lah kita kena pandai main rasa. Kena pandai main rasa. Gula tu dia kena cukup. Dia gula kunyit kuah ni dia tidak sedap kalau dia rasa masing-masing saja. Memang dia tidak sedap. Dia tak naik rasa lemak dia tu. Dia kena letak gula. Gula ni biar cukup. Kata garam, gula, asam keping kalau dia bersatu tu dia tubik rasa sedap. Dia keluar rasa sedap deh. Dia kena cukup gula tu. Garam ni kita tak letak dah sebab kita letak dah garam tadi. Kena pandai. Awak kena rasa masing-masing manis tu biar cukup. Biar sedap rasa dia. Ni saya letak sedikit sahaja Ajinomoto ni. Ujung-ujung sudu teh sahaja deh. Lepas tu kita kacau lah. Gula ni kita kena selalu jugalah kata kacau supayanya santan kita tu dia tidak berketul ataupun tidak pecah minyak lah.
Ni kita masuk ke cili ataupun lada deh. Lada ni tak payah nak buat tangkal kalau kita masuk ke dalam gulai gini. Saya tak masuk ke timun. Kalau kita masuk ke timun, gulai kita tu dia akan mudah cepat basi. Kalau awak nak gulai tu lambat basi, kita masuk ke lada lagu ni. Macam kita buat orang jual di kedai lah. Jual nasi belauk pagi di kedai deh. Ni gulai ikan tongkol kita ni dia sudah pun masak, jadi bolehlah kita tutup ke api. Ni saya buat versi orang jual di kedai. Biasanya kalau orang jual di kedai dia masak malam, pagi esok nak jual tu, nak niaga tu dia akan panas ke balik. Masa tu lah gulai kita ni dia rasa sangat-sangat sedap. Dia rasa dalam isi ikan tu masin manis tu dia akan rasa. Kalau kita terus makan selalu ni, dia kurang sedap lagi. Tapi dia dah rasa sedap, tapi dia kurang rasa sedap. Kalau kita perangat dia semula, kali yang kedua, memang sangat-sangat sedap. Kuah dia pun akan sedikit pekat, tapi dia tidak terlalu pekat. Kalau kita buat gulai ikan lagu ni, kita kena buat sambal. Dia kena ada sambal belacan ataupun sambal jantan deh. Dia baru sedap. Kalau kita makan saja gini, dia tak rasa pedas. Kalau nak sedap, kena buat sambal. Jangan lupa cubalah resepi orang dulu-dulu kita buat. Terutamanya orang Kelantan lah. Orang lama-lama Kelantan untuk buat niaga deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.